Saya Dr. Rosna, merupakan pakar darah. Saya seronok sangat nak berkongsi tentang pemakaian pens Alora sebab saya sendiri dah pakai dan itu ramai sahabat-sahabat saya dah pakai pens Alora. Bila kita bercakap tentang pens Alora ni, saya suka sangat berkongsi tentang teknologi yang ada di dalam pens Alora. Kalau kita tahu tentang tulang belakang kita kan panjang, adalah satu struktur tulang yang sangat penting sebab di dalam tulang belakang kita dah terletaknya ke semua saraf-saraf kita daripada otak, iaitu merupakan saraf tunjang kita. Tulang belakang kita kalau kita perasan is supported by kita punya tulang tengkorak, kemudian kita punya ribs yang ni, and then the main supporter adalah tulang punggung kita. Okay, so tulang punggung kita ni sebab itu sangat-sangat penting untuk kita jaga kita punya kedudukan tulang punggung, bentuk tulang punggung kita. Kerana apa? Kerana dia merupakan penyokong utama tulang belakang kita. Okay, sebab itu bukan pelik bila orang yang budak-budak muda komen sakit tulang belakang bila kita sudah pakai pens, hilang sakit belakang. Sebab apa? Bila kita pakai pens ini, jahitan dia, teknologi dia memang menolak tulang punggung kita ke dalam dan ke atas supaya tulang punggung kita berada di tempat yang betul. So bila tulang punggung kita berada di tempat yang betul, dia akan support, dia akan menyokong tulang belakang kita. Okey, so insyaAllah tulang belakang kita tidak sengit, akan terletak di tempatnya, akan mengurangkan inflamasi kerana alignment yang tidak betul tadi. So bila alignment tulang belakang kita betul, tidak berlakulah radangan, tidak berlakulah bengkakan pada otot tulang belakang kita. Bayangkan tulang belakang kita kalau sengit, kan? Otot yang nak menarik tulang belakang ke tempat dia tadi akan jadi bengkak. Itu yang menyebabkan sakit. So sebab itu tulang belakang kena berada di tempat yang betul. Okey, macam mana dalam kes skoliosis yang dah teruk, tulang belakang dah bengkok sangat kan, ataupun dah ke depan sangat sebagai kyphosis kan, memang ramai sangat saya nasihatkan pakailah pens. Sebab apa tadi pens support kita punya tulang belakang. Kalau tidak membantu sekalipun, insya-Allah dengan berada dengan tulang belakang kita, dengan punggung kita yang supported tadi, dengan kedudukan punggung kita berada di tempat yang betul, insya-Allah keadaan tidak akan menjadi getting worse. Tetapi sebenarnya ramai sangat testimoni daripada sahabat-sahabat kami, sedikit sebanyak akan ada perubahan bila dia memakai balik pens. Ni I bercakap untuk orang yang dah teruk tulang belakang yang dah teruk sengit, dah teruk ke depan ataupun bengkok insya-Allah. So my advice, pakailah pens untuk support punggung kita supaya punggung kita ni tadi boleh support tulang belakang kita.